dunia hartanah sentiasa berubah. Dan kalau anda nak kekal relevan, anda kena faham sains di sebalik pasaran. Setiap tahun harga rumah naik turun bukan sebab nasib, tapi sebab data, trend dan tingkah laku manusia. Bila kadar faedah bank naik, pembeli jadi lebih berhati-hati. Bila ekonomi pulih, permintaan meningkat semula. Tapi ramai ejen masih guna cara lama, iklan sama, strategi sama. Padahal pasaran dah berubah. Hari ini, pembeli buat research dulu di TikTok, Facebook dan portal hartanah sebelum mereka hubungi ejen. Itu sebabnya ejen yang faham data, konten dan teknologi akan sentiasa ke depan. Di Hebat Realtors, kami ajar ejen faham trend pasaran, strategi digital dan teknik jualan berasaskan data. Sebab dalam dunia sekarang, kejayaan bukan soal nasib, tapi sains dan strategi. Dan kalau anda faham sains pasaran, anda bukan sekadar jual rumah, anda jual keyakinan dan solusi.